Akak pernah tak perasan perut akak maki ke depan padahal akak tak mengandung pun. Lepas tu akak rasa macam nak buang air kecil je sepanjang masa. Okey, itu tanda-tanda fibroid. Okey, fibroid ni kak, dia adalah satu ketumbuhan bukan kanser yang dia tumbuh dalam rahim ataupun sekitar rahim akak-akak tu. Di antara kesan fibroid ni kak, akak akan mengalami period yang sangat banyak dan sangat lama. Kadang-kadang tu sampai bocor kak. Ini kita panggil heavy period lah. Okay, macam mana fibroid tu boleh berlaku? Fibroid berlaku apabila hormon estrogen akak terlalu tinggi. Dan apabila terlalu tinggi, dia boleh menebalkan dinding rahim akak tu secara berlebihan. Dan daripada situlah tumbuhnya fibroid. Kemudian akak akan rasa segugut yang sangat-sangat melampau, sangat-sangat teruk. Memang akak tak boleh bangun terus. Sakit habis satu badan, belakang sakit, kaki sakit. Dan yang paling sedih sekali untuk akak-akak yang nak ikhtiar zuriat, akak berisiko untuk mengalami keguguran yang berulang-ulang. Fibroid ni kalau dibiarkan, dia akan semakin lama semakin membesar. Apabila dia semakin membesar, akak akan berisiko untuk kena operation. Dan ada kes operation sampai kena buang rahim akibat fibroid yang sangat teruk. Okey, jadi macam mana nak kawal, nak cegah ataupun nak rawat fibroid ni? Okey, antara rawatan yang akak boleh cuba Femni Coffee ni. Dan Femni Coffee ni lah jawapan dia. Cara guna Femni Coffee ni, akak cuma ambil 1 sachet setiap hari, tak kisah waktu pagi ataupun waktu malam. Dan akak jangan risau, Femni Coffee ni halal dan sudah melepasi ujian klinikal ataupun ujian makmal. Sebab dalam Femni Coffee ni, dia ada Labicia pumila yang terbukti dengan kajian dapat mengurangkan ketumbuhan fibroid dalam rahim dengan ketara. Dah ada banyak sangat dah testimoni yang kita terima. Ada yang dah period dah teratur, period dah cantik, segugut pun semakin hilang, keputihan pun dah semakin berkurangan. Dan yang paling happy sekali bila ada akak yang dah berjaya untuk dapatkan zuriat. Alhamdulillah. Jadi pada akak-akak semua yang mana nak cuba Femni Coffee ni, boleh tekan link dekat bawah.